Assalamualaikum and khabar guys. Seriously, aku sekarang ada dekat Skinchan dan aku sebenarnya target tak adalah nak target apa, sebab memang ikutkan plan aku nak bawa family aku mancing puyuh, sebab anak aku dah main liga MYL, Malaysian Youth League. Lepas tu dah 11 minggu. Tu yang kurang mancing tu. Every Sunday aku akan pergi ke RRI sebab anak aku main liga kat sana. So, liga dah habis. Hari ni aku datang ke Skinchan. Tapi sebenarnya aku dalam dua dalam satu sebenarnya plan aku. Satu haruan, satu lagi untuk puyuh lah. Tapi malangnya kebanyakan apa panggil parit-parit kat sawah ni semua dah, baru nampak cerah muka aku. Parit-parit kat sawah ni semua dah kering sebab terlampau panas. Jadi aku cuba fokus untuk puyuh dulu. Sebab aku datang dengan biras aku sekali. Biras aku daripada Ceras datang nak mancing puyuh. So kita datang sini dan tengok macam mana. So far dah dapat 2 puyuh 1 keli. Agak lambat sikit sebab tadi masa aku baru nak buat intro tiba-tiba hujan. Tu je. So kita tengok je macam mana puyuh dekat Skinchan ni. Alright. Apa benda? Mana? Pelayar ada pelayar. Anak haruan lagi. Dua-dua makan dalam. Asal sangat banyak anak haruan ni. Aduh. Nah. Mati. Kena ambil. Jangan buang. Mana kau yang lagi apa? Banyak pula anak haruannya. Okay. Alright. Nah. Terlanggar. Kena tengok. Sini ambil cengkerik. Oh. Kau tak boleh sana Mal. Sana tak ada sangat Mal. Tak ada. Tak makan langsung. Sini. Belah-belah sini. Sini bang cengkeriknya. Ica dah sepak. Ica sepak tadi. Ibi pun dah sepak tapi tak jatuh macam tu. Dua-dua sama je perangai. Tahu Ibi Ni. ada berkata. Ni sabunya ni. Tak ada. Sunyi. Up. Tengok kau punya pelampung Jimmy, jangan tengok orang lain. Buka lah dia punya hitam tu. Mancing ni macam ni. Angkat hitam ni. Hitam dia pun dah tak pakai. Tak boleh oh. Selagi boleh pakai. Okey. Tolak ke atas. Hitam tu tolak ke atas. Hitam tu tolak ke atas dulu. Puyuh kecil. Pandai tak pandai? Budak ni nak kena ajar ni. Dah berapa dah. Pegang jap. Taruh dulu rod tu. Aku dapat puyuh. Yang ni pula sibuk. Nak ni pula. Ni tolak ke atas. Tolak ke atas. Bukan tali. Yang hitam tu tolak ke. Jangan pegang tali. Pegang pelampung. Okey. Tolak yang ni ke atas. Tolak. Keluarkan. Kau kena tahu fizik dia. Baru tarik ke atas. Bukan tarik sikit je. Lepas tu. Astaghfirullahaladzim. Boy, kenapa tu pun? Ya macam tu. Rapatkan. Kena ketatkan balik. Dah keluarkan, ketatkan balik hitam tu. Macam tu. Ya. Tak nak kena belajar fizik juga. Ada? Puyuh. Anak puyuh. Tadi besar-besar, tinggal kecil-kecil lah. Tu. Keting. Kena buang. Sana. Ikan pengacau. Bukan mata kail baru ke? Mata kail tu dah tak tajam ke? Sini. Allah. Belum lagi. Angkel tu pindah-pindah lah adik. Kalau lama sangat tak makan tu tukar. Tarik balik sini. Ada 4 wheel pula. Dah dapat lama dah. Pergi kat ibu. Allah. Lunjar. Ikan punya ibu. Ya.
Besar-besar ni pula. Mana yang besar-besar? Ni apa hal ni beratur nak ikan? Beratur buka. Sikit. Jangan taruh macam ni batang pancing tengah-tengah nanti boleh terpijak. Buka. Sini saya settle lah. Awak settle kan. Awak pergi sana. Sini saya settle budak ni jap. Sekejap ni. Kak Abah. Jom. Allah terbang sana pula. Tu sana. Baik-baik Pak. Akan kena dia tu. Keluar juga tu. Mana keluar? Tu. Apa? Sini dek. Mana adik punya? Nak Arwan. Anak Arwan biasa lah. Anak Arwan bersepah. Ada ni jumpa ni. Bukan anak Arwan tu. Tu cucu Arwan tau. Cucu hari Adik dah buka dah. Dah. Kalau kita nak ambil ni, senang je kemah. Oh. Masak dah, ambil. Dah baik dah. Bawah ni Mal. Bawah ni serius banyak. Bukan seekor dulu. Kau duduk sini, kau baling situ. Dan jangan situ tak nampak. Kau kena duduk sebelah sini. Dekat celah kayu tu. Kau taruh tapak celah kayu tu mesti ada. Bukan seekor tau. Berekor-ekor. Lihat. Situ. Sekejap Kau kena belakang sikit. Panjang sangat rod tu. Sekejap kau tengok. Jangan terlepas. Kau kena sentak kuat. Nanti kan dia lari. Kalau terlepas banyak kali terlari dia. Kau nampak tu dia lompat-lompat. Meriah ni. Walaupun ada yang besar ada yang kecil tapi meriah. Azimi tu. Abah tahu ikan apa tu? Ikan pengacau. Taruh je, kena je. Tapi nak kena pandai sentap. Alamak. Banyak nak ikan. Dicampur ni haruan ikan keting tu. Gila ambil dia orang ni mana lu pasang? Mana? Tu yang putih kat depan belakang kereta tu. Apa? Tada. Bang, sini je bang. Kat belakang kayu je bang. Besar-besar ni banyak. Tengah-tengah tu keting. Abang dah kena tadi. Tu kau kena matakan kat bawah tu. Aku bawa sana lah. Mati ikan yang tadi. Mati lah. Tak adalah aku ulang alik letih lah. Tak adalah situ lah. Tak nak makan dah. Ikan apa? Nyot-nyot. Ikan pinggu. Apa dia? Putus. Matakan putus. Abang. Ya, abang pergi. Apa yang makan sampai putus? Nah. Biar nanti kan awak siang awak kena hati-hati. Saya pasang matakan baru. Nah, pakai ni. Lebih. Tak apa, abang buat baru. Kena buka tu dia nak buat kerja tu awak. Sekejap aku talinya. Dah. Kau tengok bawah. Kau main pijak Tolong takut apa? Takut lagi kan. Tak apa, boleh je. Mana? Buat je. Putus pasang baru. Apa susah? Nasib baiklah cengkerik bodoh. Tak lari jauh. Itu dia jadi umpan sebab dia bodoh. Tu, timbul besar. Apa? Haruan. Tepi. Nyok-nyok lagi. Dia suka. Puyuh. Puyuh. Dah dia kata sibuk nak nyok-nyot. Apa yang dia suka sangat yang kau nyok-nyot tu? Yelah tu warna dia. Iya, dapat puyuh. Ada lagi. Abang letak dapat tu tadi abang letak. Ya. Abang letak tu. Jap. Tolong tak umpan pula. Oh, anak haruan. Allahu Akbar. Boleh lah ni. Okey lah, pukul 10 banyak ni lah. Ada yang besar dan yang kecil puyuh. Alright lah tu. Apa dia? Tolong. Lori. Tolong tak umpan. Tak umpan pak. Bagi tak umpan pula ni. Yang ni apa seteruk sangat ni? Dah lagi girong tak? Sini. Oi, sini dek. Mana rod kau Mal? Dia makan. Lepas tu kau kena
pandai tarik. Tak pandai tarik habis. Okey lah saiz-saiz tu kan. Banyak juga Dia cakap timing. Sekarang ni kau kena main dengan timing. Timing kau cantik, kau dapat. Timing kau tak cantik, tak dapat. Dia sebabnya padi dah ni dah mal. Kalau padi ada lagi sedap. Potret tegak je, tegak ke atas. Tak pusingkan kain macam ni. Nah. Ambil gambar. Beria budak-budak ni. Saiz babon tak ada. Kalau dia sebenarnya macam puyuh ni, padi ni ada tapi dah banyak yang panen ni. Dia dah kurang sikit lah. Kalau tak panen pasal dia kuning, dia lagi sedap. Masa dia baru buang-buang air. Itu memang rancak Ni dia dah air dah buang dah banyak dah. Memang ada lah tapi tak lah. Alah tengok. Dapat guni. Bila dia dah buang air, kuranglah rancak sikit. Ada tapi tak semeriah yang kita harapkan lah. Tapi still boleh lagi mancing sebenarnya guys. Cuma macam tu lah, kena sabar sikit lah. Banyak-banyak tukar tempat, banyak-banyak tukar strategi. Kalau puyuh dibenam macam tu, baru nampak puyuh. Nampak puyuh dia akan membenam. Kalau dari ke depan straight, itu mandikan nyok-nyok keting-keting. Habis. So begitulah cara mancing puyuh. Tapi tak besar lah, dia dah terlepas sikit season dia. Kena pergi cari tempat lain. Ni para batu karang. Coral sedang menunggu ikan makan. Jauh pula bagi taruh bekas umpan. Bekas aku dapat ni. Aduh. Pindah. Ni sebenarnya malas, tapi terpaksa. Okey. Ada puyuh. Ya. Puyuh. Ya. Asal kecil-kecil puyuhnya. Nak besar tapak tangan. Tak makan. Ada tapi dia situ tadi. Bawah pokok ni. Mana kau cakap tadi? Kau tak mancing? Malah dah. Kenapa? Kena game. Sekarang mesin compact je sekarang. Abang makan tadi tarik ke dalam tapi tak dapat. Aku bawa pokok tu betul. Boson ni haruan. Ni ikan keting tu. Tengok Kau tarik. Tak, dia. Puyuh rupanya. Aku dapat yang tarik sini. Ini baru lepas. Dia jangan tarik ke atas tau. Dia tarik ke tepi macam tu boleh. Sebab nanti kan kalau ke atas dia dia jatuh balik dalam air. Sini banyak sini benda ni. Tapi tu tak. Malah. Oi, tajam. Tarik ketip. Paling yang badak tu. Memang habis lah. Cik, sembang. Tak nak tumbang sembang dia. Apa yang bukan. Dia kena sabar. Mancing ni dia kena tenang, relax. Dia kena baca dia punya game tau. Dia tak boleh nak apa? Ujar ikan tu. Dia dah makan dalam ni. Lama ni aku biar tadi. Aku dah agak dah makan dalam. Yelah kau dapat, abang pun dapat haruan. Jap. Banyak sangat dia. Kau makan situ. Habis lah. Kau tak nak mancing Ca? Rancak ni. Pukul 10 baru rancak ni. Dia rasa rancak sangat dapat ni. Ni dapat puyuh, ni dapat haruan. Rancak mat. So sekarang dah pukul 10.54. Aku punya rod pun tak mana-mana pergi dah. Dia nak hujan ni. Atas sudah nampak gelap. Jadi dia nak tengah rancak lah. Tengah seronok. Kan sangkut, tarik. Sini. Tarik pegang tali dia. Tali ni jauh. Tarik je. Tarik pegang depan ni. Pegang depan ni. Dah. Umpan beri tak ibu. Tak nak yang mati kat sini. Tu makan apa tu? Haruan ke apa? Sikit-sikit dia makan tu. Berhenti dah. Dapat puyuh.
anak aku pula. Okay, so sekejap lagi kita wrap it out. Aku nak mancing dulu jap, nanti kita wrap it out So alhamdulillah lah, dia datang macam nak hujan ni, selalunya tekanan akan jadi drop. Tekanan drop, selalunya ikan akan jadi rancak sikit lah. Ni bah. Apa dia? Aku baru nak settle aku punya. Nak pegang? Pegang. Okay, wrap it out guys. Alright. Oh jatuh, alah tak sempat. Aku rasa macam mana nak settle lah ikan ni. Kena koyakkan ke pada tali guni ni, lepas tu baru ikat. Pendek tali ni bawa. Tapi tak apa kot. Oh kau. Tu dia guys. Dia orang pergi kutip anak-anak aku dengan bini aku apa semua. Boleh tahan lah saiz dia. Ada yang kecil, ada yang besar. Tapi anak-anak Arul memang banyak ah. Okay, ambil gambar. Nah, ambil gambar. So guys, itu saja guys. Banyak juga anak aku bedal. Bini aku, biras aku bedal. Aku pun banyak juga lah bedal. Memang tak boleh nak beruan. Sebab kalau sekejap aku tengok, parit dia tak banyak air sangat tau guys. Kalau tengok situ lah, zoom. Kalau zoom memang dengan ceteknya, rasa dalam sejengkal je cetek je. Memang tak ada chance lah nak dapat haruan tu. Sebab sini, yang sebelah sini pun orang dah bakar dah apa semua. Aku dah lambat. Dalam 2 minggu aku lambat kot. So haruan tak ada. Cuma kita main puyuh-puyuh, main teleskopik yang tu je. Itu hasil dia. Balik siang, goreng garing, bawang lebih. Mantap. Okay, terima kasih. Itu saja guys. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.